Sinopsis filem Keluang Men. Filem bermula dengan Borhan rancak menelefon pengacara terkemuka Halim Osman yang hanya merupakan suara dalamannya, sementara melarikan diri daripada pusat rawatan mental Tampoy sebelum berjaya ditangkap semula oleh warden yang mengejarnya. Borhan pada masa kecil dijual ibu bapanya sendiri kepada sindiket gelap, tapi berjaya diselamatkan oleh pasukan diketuai Ahmad. Ketika kanak-kanak lain disatukan semula dengan ibu bapanya Borhan dan seorang lagi Samsir yang tidak dituntut, kemudian diambil Ahmad sebagai anak angkat dan dilatih dengan kemahiran tempur sehingga mereka bertiga menubuhkan pasukan elit rahsia bernama Tim 3 dan seterusnya berjaya menupaskan aktiviti kelat di seluruh negara. Akan tetapi pada satu hari, satu pernikahan berlaku yang menyebabkan Samsir membunuh Ahmad dan menembak Borhan menembusi otaknya, menyebabkan sakit jiwa yang dialaminya sekarang. Di pusat rawatan, Borhan tersempat dengan Samsir yang datang mari kini merupakan ketua utama Mata Tiga, merupakan sebuah sindiket perdagangan senjata haram di Tampoy. Samsir berjaya mengguguk pihak pusat rawatan untuk melepaskan 2 orang pesakit ke tangannya. Borhan yang berang dengan Samsir selama ini cuba menghentikannya dengan berpakaian ala adiwira, tetapi gagal. Samsir kemudiannya mempergunakan 2 orang pesakit itu untuk melancarkan serangan bom di sebuah kedai mamak di Tampoy. Serangan itu ialah satu ukutan kepada pihak polis setelah berjaya menupaskan satu orang besar Mata Tiga. Ketua Polis Tampoy, Inspektor Sahab, berusaha untuk meminta kerjasama kakaknya yang juga pemberi terapi Borhan di pusat rawatan, Dr. Malini, untuk membantu siasatan. Sementara itu, Borhan diberi petunjuk oleh orang bawahan Mata Tiga, Atek, untuk mencari Samsir. Dengan petunjuk itu, Borhan mengalahkan satu persatu cabang-cabang Mata Tiga sehingga terbentuklah identitinya sebagai Keluang Men. Pada masa sama, Dr. Malini giat merawat Borhan. Dalam satu sesi terapi, Borhan terbayang dirinya terjumpa Ahmad, tapi dia menasihatinya untuk berhenti memburu Samsir. Borhan menafikan permintaan dia, lalu terus meneruskan misinya dengan menyebu makam mata panda. Dia berjaya menewaskan kem itu disusuri dengan bantuan polis diketuai Inspektor Sahab. Pada akhirnya mereka terombang ke dalam satu lubang dalam untuk menyelamatkan diri daripada satu letupan bom. Di dalam lubang, Inspektor Sahab menjelaskan tujuan beliau untuk memburunya, iaitu menghalang misi dendam Borhan untuk mengelak akibat yang tidak diingini, seperti serangan bom di kedai mamak yang disaksinya sebelum berjaya keluar dari lubang itu. Namun begitu Borhan bertekad dan akhirnya menjumpai Samsir lalu menupaskannya, pasukan Inspektor Sahab berjaya mencejaknya dan menyuruh Borhan untuk melepaskannya. Berang dengan Borhan, kem Mata Tiga melancarkan serangan besar terhadap pusat rawatan mental Tampoy. Dalam serangan itu, Borhan menjumpai seorang kelibat yang hadir terhadapnya, Ahmad. Beliau kini teringat perihal sebenar insiden hari keramatnya. Borhan bertingkah dengan Ahmad kerana ingin menukar Tim 3 menjadi sindiket penjual senjata haram setelah misinya menubuhkan jenayah membawa kepada pembentukan Mata Tiga. Setelah serangan itu, Borhan sedar apa yang
sesaat berkenaan akibat yang tidak diingini. Borhan menziarahi beliau yang tidak sedar diri di hospital lalu minta maaf sebelum menjumpai Dr. Malini. Beliau memberi nasihat untuk menentukan hala tujuannya sendiri pada masa depan. Dengan nasihat Dr. Malini, beliau tekad untuk menjadi keluar Meng. Beliau kemudian menyebut markas utama matematika. Di sana keluar Meng bertemu dengan Samsi dan cuba untuk memujuk untuk bersama-sama menewahkan Ahmad. Ahmad yang memati dari jauh menyerang mereka berdua dan menjumpai keluar Meng. Akhirnya di sana keluar Meng berjaya menumpas Ahmad yang kemudiannya dibekas polis, tetapi Samsi lambat laun maut dalam kecederaan akibat serangan tadi. Tampoi menjadi aman damai dan pusat rawatan sampai pulih dan beroperasi seperti biasa, serta Inspektor Saad kian pulih daripada kecederaan. Sementara itu keluar Meng kini mencari seseorang untuk menjadi adiwira bersamanya. Keluar Meng ialah sebuah filem aksi komedi adiwira Malaysia berdasarkan siri animasi bernama sama yang disiarkan di saluran T1 pada tahun 1998 sehingga 2005, diterbitkan dan diedarkan oleh Astro Show. Filem ini ditayangkan dibawakan dalam Malaysia pada 29 Mei 2025. Filem ini diarahkan oleh pengarah Anwari Ashraf yang turut menjadi penulis skrip dan Raja Justina Asyad sebagai penerbit eksekutif. Nasti memainkan watak utama sebagai keluar Meng, manakala pelakon lain seperti Rosham Noor, Remy Ishak, Anwar Monga turut menyertai barisan pelakon. Keluar Meng ialah inspirasi daripada seri animasi yang diilhamkan oleh Kam Ismail dengan kerjasama pengasas dan pemilik UAS Animation. Natasha Makno. Siri animasi tersebut telah disiarkan sebanyak 7 musim dengan lebih 140 episod. Sekian saja sinopsis filem Keluar Meng. Sinopsis filem Keluar Meng. Filem bermula dengan Borhan rancak menelefon pengacara terkemuka Halim Osman yang hanya merupakan suara dalamannya sementara melarikan diri daripada pusat rawatan mental Tampoi sebelum berjaya ditangkap semula oleh warden yang mengejarnya. Borhan pada masa kecil dijual ibu bapanya sendiri kepada sindiket gelap, tapi berjaya diselamatkan oleh pasukan diketuai Ahmad. Ketika kanak-kanak lain disatukan semula dengan ibu bapanya Borhan dan seorang lagi Samsi yang tidak dituntut, kemudian diambil Ahmad sebagai anak angkat dan dilatih dengan kemahiran tempur sehingga mereka bertiga menubuhkan pasukan elit rahsia bernama Tim 3 dan seterusnya berjaya menupaskan aktiviti kelat di seluruh negara. Akan tetapi pada satu hari, satu pernikahan berlaku yang menyebabkan Samsi membunuh Ahmad dan menembak Borhan menembusi otaknya, menyebabkan sakit jiwa yang dialaminya sekarang. Di pusat rawatan, Borhan tersempat dengan Samsi yang datang mari kini merupakan ketua utama matematika, merupakan sebuah sindiket perdagangan senjata haram di Tampoi. Samsi berjaya mengguguk pihak pusat rawatan untuk melepaskan 2 orang pesakit ke tangannya. Borhan yang berang dengan Samsi selama ini cuba menghentikannya dengan berpakaian ala adiwira, tetapi gagal. Samsi kemudiannya mempergunakan 2 orang pesakit itu untuk melancarkan serangan bom di sebuah kedai mamak di Tampoi. Serangan itu ialah satu ukutan kepada pihak polis setelah
berjaya menupaskan satu orang besar mata tiga. Ketua Polis Tambua Inspektor Sahab berusaha untuk meminta kerjasama kakaknya yang juga pemberi terapi Borham di pusat rawatan Dr. Malini untuk membantu siasatan. Sementara itu, Borhan diberi petunjuk oleh orang bawahan mata tiga Atek untuk mencari Samsir. Dengan petunjuk itu, Borhan mengalahkan satu persatu cabang-cabang mata tiga sehingga terbentuklah identitinya sebagai Keluang Meng. Pada masa sama, Dr. Malini giat merawat Borhan. Dalam satu sesi terapi, Borhan terbayang dirinya terjumpa Ahmad, tapi dia menasihatinya terhenti memburu Samsir. Borhan menafikan permintaan dia, lalu terus meneruskan misinya dengan menyebu makam mata panda. Beliau berjaya menewaskan kem itu disusuri dengan bantuan polis diketuai Inspektor Sahab. Pada akhirnya mereka terombang ke dalam satu lubang dalam untuk menyelamatkan diri daripada satu letupan bom. Di dalam lubang, Inspektor Sahab menjelaskan tujuan beliau untuk memburunya, iaitu menghalang misi tentang Borham untuk mengelak akibat yang tidak diingini, seperti serangan bom di kedai mamak yang disaksinya sebelum berjaya keluar dari lubang itu. Namun begitu Borham bertekad dan akhirnya menjumpai Samsir lalu menupaskannya. Pasukan Inspektor Sahab berjaya mencejaknya dan menyuruh Borham untuk melepaskannya. Berang dengan Borham, kem mata tiga melancarkan serangan besar terhadap pusat rawatan mental Tampai. Dalam serangan itu, Borham menjumpai seorang kelibat yang hadir terhadapnya, Ahmad. Beliau kini teringat perihal sebenar insiden hari keramatnya. Borham bertingkah dengan Ahmad kerana ingin menukar tim tiga menjadi sedikit penjual senjata haram setelah misinya merupakan jenayah membawa kepada pembentukan mata tiga. Setelah serangan itu, Borham sedar apa yang ditekan Inspektor Sahab berkenaan akibat yang tidak diingini. Borham menziarahi beliau yang tidak bersedar diri di hospital lalu minta maaf sebelum menjumpai Dr. Malini. Beliau memberi nasihat untuk menentukan hala tujuannya sendiri pada masa depan. Dengan nasihat Dr. Malini, beliau tekad untuk menjadi Keluang Meng. Beliau kemudian menyebu markas utama mata tiga. Di sana Keluang Meng bertemu dengan Samsir dan cuba untuk memujuk untuk bersama-sama menewaskan Ahmad. Ahmad yang memahati dari jauh menyerang mereka berdua dan menjumpai Keluang Meng. Akhirnya di sana Keluang Meng berjaya menumpas Ahmad yang kemudiannya dibekas polis, tetapi Samsir lambat laun maut dalam kecederaan akibat serangan tadi. Tampai menjadi aman damai dan pusat rawatan Tampai pulih dan beroperasi seperti biasa, serta Inspektor Sahab kian pulih daripada kecederaan. Sementara itu, Keluang Meng kini mencari seseorang untuk menjadi adiwira bersamanya. Keluang Meng ialah sebuah filem aksi komedi adiwira Malaysia berdasarkan siri animasi bernama sama yang disiarkan di saluran TV1 pada tahun 1998 sehingga 2005, diterbitkan dan diedarkan oleh Astro Show. Filem ini ditayangkan dibawakan dalam Malaysia pada 29 Mei 2025. Filem ini diarahkan oleh pengarah Anwari Ashraf yang turut menjadi penulis skrip dan Raja Justina Asyad sebagai penderbit eksekutif. Nasti memainkan watak utama sebagai Keluang Meng, manakala pelakon lain seperti Rosyam Noor, Remy Ishak, Anwar Bek Mongga,
turut menyertai sang pelakon. Keluang Man ialah inspirasi daripada seri animasi yang diilhamkan oleh Kam Ismail dengan kerjasama pengasas dan pemilik UAS Animation. Natasha Makno. Siri animasi tersebut telah disiarkan sebanyak 7 musim dengan lebih 140 episod. Sekian saja sinopsis filem Keluang Man. Sinopsis filem Keluang Man. Filem bermula dengan Borhan rancak menelefon pengacara terkemuka Halim Osman yang hanya merupakan suara dalamannya sementara melarikan diri daripada pusat rawatan mental Tampoy sebelum berjaya ditangkap semula oleh warden yang mengejarnya. Borhan pada masa kecil dijual ibu bapanya sendiri kepada sindiket gelap, tapi berjaya diselamatkan oleh pasukan diketuai Ahmad. Ketika kanak-kanak lain disatukan semula dengan ibu bapanya Borhan dan seorang lagi Samsi yang tidak dituntut, kemudian diambil Ahmad sebagai anak angkat dan dilatih dengan kemahiran tempur sehingga mereka bertiga menubuhkan pasukan elit rahsia bernama Tim 3 dan seterusnya berjaya menupaskan aktiviti kelat di seluruh negara. Akan tetapi pada satu hari, satu pernikahan berlaku yang menyebabkan Samsi membunuh Ahmad dan menembak Borhan menembusi otaknya, menyebabkan sakit jiwa yang dialaminya sekarang. Di pusat rawatan, Borhan tersempat dengan Samsi yang datang mari kini merupakan ketua utama Mata Tiga, merupakan sebuah sindiket pedang dengan senjata haram di Tampoy. Samsi berjaya mengguguk pihak pusat rawatan untuk melepaskan 2 orang pesakit ke tangannya. Borhan yang berang dengan Samsi selama ini cuba menghentikannya dengan berpakaian ala adiwira, tetapi gagal. Samsi kemudiannya mempergunakan 2 orang pesakit itu untuk melancarkan serangan bom di sebuah kedai mamak di Tampoy. Serangan itu ialah satu ukutan kepada pihak polis setelah berjaya menupaskan satu orang besar Mata Tiga. Ketua Polis Tampoy, Inspektor Sahab, berusaha untuk meminta kerjasama kakaknya yang juga pemberi terapi Borhan di pusat rawatan, Dr. Malini, untuk membantu siasatan. Sementara itu, Borhan diberi petunjuk oleh orang bawahan Mata Tiga, Atek, untuk mencari Samsi. Dengan petunjuk itu, Borhan mengalahkan satu persatu cabang-cabang Mata Tiga sehingga terbentuklah identitinya sebagai Keluang Man. Pada masa sama, Dr. Malini giat merawat Borhan. Dalam satu sesi terapi, Borhan terbayang dirinya terjumpa Ahmad, tapi dia menasihatinya untuk berhenti membunuh Samsi. Borhan menafikan permintaan dia lalu terus meneruskan misinya dengan menyebu makam mata panda. Dia berjaya menewaskan kem itu disusuri dengan bantuan polis diketuai Inspektor Sahab. Pada akhirnya mereka terombang ke dalam satu lubang dalam untuk menyelamatkan diri daripada satu letupan bom. Di dalam lubang, Inspektor Sahab menjelaskan tujuan beliau untuk memburunya, iaitu menghalang misi dendam Borhan untuk mengelak akibat yang tidak diingini seperti serangan bom di kedai mamak yang disaksinya sebelum berjaya keluar dari lubang itu. Namun begitu Borhan bertekad dan akhirnya menjumpai Samsi lalu menupaskannya, pasukan Inspektor Sahab berjaya mencejaknya dan menyuruh Borhan untuk melepaskannya. Berang dengan Borhan, kem Mata Tiga melancarkan serangan besar terhadap
pusat rawatan mental Tampai. Dalam serangan itu, Borhan menjumpai seorang kelibat yang hadir terhadapnya, Ahmad. Beliau kini teringat perihal sebenar insiden hari keramatnya. Borhan bertingkah dengan Ahmad kerana ingin menukar tim 3 menjadi sindiket penjual senjata haram setelah misinya menumpahkan jenayah membawa kepada pembentukan mata 3. Setelah serangan itu, Borhan sedar apa yang ditegur Inspektor Sahab berkenaan akibat yang tidak diingini. Borhan menziarahi beliau yang tidak sedar diri di hospital lalu minta maaf sebelum menjumpai Dr. Malini. Beliau memberi nasihat untuk menentukan hala tujuannya sendiri pada masa depan. Dengan nasihat Dr. Malini, beliau tekad untuk menjadi keluar Meng. Beliau kemudian menyebut markas utama mata 3. Di sana keluar Meng bertemu dengan Samsi dan cuba untuk memujuk untuk bersama-sama menewahkan Ahmad. Ahmad yang memati dari jauh menyerang mereka berdua dan menjumpai keluar Meng. Akhirnya di sana keluar Meng berjaya menumpas Ahmad yang kemudiannya dibekas polis, tetapi Samsi lambat laun maut dalam kecederaan akibat serangan tadi. Tampai menjadi aman damai dan pusat rawatan Tampai pulih dan beroperasi seperti biasa, serta Inspektor Sahab kian pulih daripada kecederaan. Sementara itu, keluar Meng kini mencari seseorang untuk menjadi adiwira bersamanya. Keluar Meng ialah sebuah filem aksi komedi adiwira Malaysia berdasarkan siri animasi bernama sama yang disiarkan di saluran T1 pada tahun 1998 sehingga 2005, diterbitkan dan diedarkan oleh Astro Show. Filem ini ditayangkan dibawakan dalam Malaysia pada 29 Mei 2025. Filem ini diarahkan oleh pengarah Anwari Ashraf yang turut menjadi penulis skrip, dan Raja Justina Asyad sebagai penerbit eksekutif. Nasti memainkan watak utama sebagai keluar Meng, manakala pelakon lain seperti Rosham Noor, Remy Ishak, Anwar Monggal turut menyertai barisan pelakon. Keluar Meng ialah inspirasi daripada seri animasi yang diilhamkan oleh Kam Ismail dengan kerjasama pengasas dan pemilik UAS Animation. Natasha Makno. Siri animasi tersebut telah disiarkan sebanyak 7 musim dengan lebih 140 episod. Sekian saja sinopsis filem Keluar Meng. Sinopsis filem Keluar Meng. Filem bermula dengan Borhan rancak menelefon pengacara terkemuka Halim Osman yang hanya merupakan suara dalamannya, sementara melarikan diri daripada pusat rawatan mental Tampai sebelum berjaya ditangkap semula oleh warden yang mengejarnya. Borhan pada masa kecil dijual ibu bapanya sendiri kepada sindiket gelap, tapi berjaya diselamatkan oleh pasukan diketuai Ahmad. Ketika kanak-kanak lain disatukan semula dengan ibu bapanya Borhan dan seorang lagi Samsi yang tidak dituntut, kemudian diambil Ahmad sebagai anak angkat dan dilatih dengan kemahiran tempur sehingga mereka bertiga menubuhkan pasukan elit rahsia bernama Tim 3 dan seterusnya berjaya menumpaskan aktiviti kelat di seluruh negara. Akan tetapi pada satu hari, satu pernikahan berlaku yang menyebabkan Samsi membunuh Ahmad dan menembak Borhan menembusi otaknya, menyebabkan sakit jiwa yang dialaminya sekarang. Di pusat rawatan, Borhan tersempat dengan Samsi yang datang kemari kini merupakan ketua utama mata 3
sebuah sindiket berdengan senjata haram ditampoi. Samsi berjaya mengguguk pihak pusat rawatan untuk melepaskan 2 orang pesakit ke tangannya. Borham yang berang dengan Samsi selama ini cuba menghentikannya dengan berpakaian ala adiwira, tetapi gagal. Samsi kemudiannya mempergunakan 2 orang pesakit itu untuk melancarkan serangan bom di sebuah kedai mamak di Tampoi. Serangan itu ialah satu ukutan kepada pihak polis setelah berjaya menupaskan 1 orang besar mata 3. Ketua Polis Tampoi, Inspektor Sahab, berusaha untuk meminta kerjasama kakaknya yang juga pemberi terapi Borham di pusat rawatan, Dr. Malini, untuk membantu siasatan. Sementara itu, Borham diberi petunjuk oleh orang bawahan mata 3 Atek untuk mencari Samsi. Dengan petunjuk itu, Borham mengalahkan satu persatu cabang-cabang mata 3 sehingga terbentuklah identitinya sebagai Keluang Meng. Pada masa sama, Dr. Malini giat merawat Borham. Dalam satu sesi terapi, Borham terbayang dirinya terjumpa Ahmad, tapi dia menasihatinya untuk berhenti memburu Samsi. Borham menafikan permintaan dia, lalu terus meneruskan misinya dengan menyebu makam mata panda. Beliau berjaya menewaskan kem itu disusuri dengan bantuan polis diketuai Inspektor Sahab. Pada akhirnya mereka terombang ke dalam satu lubang dalam untuk menyelamatkan diri daripada satu letupan bom. Di dalam lubang, Inspektor Sahab menjelaskan tujuan beliau untuk memburunya, iaitu menghalang misi dendam Borham untuk mengelak akibat yang tidak diingini, seperti serangan bom di kedai mamak yang disaksinya sebelum berjaya keluar dari lubang itu. Namun begitu Borham bertekad dan akhirnya menjumpai Samsi lalu menepaskannya. Pasukan Inspektor Sahab berjaya mencejaknya dan menyuruh Borham untuk melepaskannya. Berang dengan Borham, geng mata 3 melancarkan serangan besar terhadap pusat rawatan mental Tampoi. Dalam serangan itu, Borham menjumpai seorang kelibat yang hadir terhadapnya, Ahmad. Beliau kini teringat perihal sebenar insiden hari keramatnya. Borham bertingkah dengan Ahmad kerana ingin menukar tim 3 menjadi sindiket penjual senjata haram setelah misinya menumpahkan jenayah membawa kepada pembentukan mata 3. Setelah serangan itu, Borham sedar apa yang ditegur Inspektor Sahab berkenaan akibat yang tidak diingini. Borham menziarahi beliau yang tidak sedar diri di hospital lalu minta maaf sebelum menjumpai Dr. Malini. Beliau memberi nasihat untuk menentukan hala tujuannya sendiri pada masa depan. Dengan nasihat Dr. Malini, beliau tekad untuk menjadi Keluang Meng. Beliau kemudian menyebu markas utama mata 3. Di sana Keluang Meng bertemu dengan Samsi dan cuba untuk memujuk untuk bersama-sama menewaskan Ahmad. Ahmad yang memati dari jauh menyerang mereka berdua dan menjumpai Keluang Meng. Akhirnya di sana Keluang Meng berjaya menumpas Ahmad yang kemudiannya dibekas polis, tetapi Samsi lambat laun maut dalam kecederaan akibat serangan tadi. Tampoi menjadi aman damai dan pusat rawatan sampai pulih dan beroperasi seperti biasa, serta Inspektor Sahab kian pulih daripada kecederaan. Sementara itu, Keluang Meng kini mencari seseorang untuk menjadi adiwira bersamanya. Keluang Meng ialah sebuah filem aksi komedi adiwira Malaysia berdasarkan siri animasi bernama sama yang disiarkan
di saluran T1 pada tahun 1998 sehingga 2005, diterbitkan dan diedarkan oleh Astro Show. Filem ini ditayangkan dibawakan dalam Malaysia pada 29 Mei 2025. Filem ini diarahkan oleh pengarah Anwari Ashraf yang turut menjadi penulis skrip, dan Raja Justina Asyad sebagai penerbit eksekutif. Nasti memainkan watak utama sebagai keluar main, manakala pelakon lain seperti Rosham Noor, Remy Ishak, Anwar Monggal turut menyertai barisan pelakon. Keluar main ialah inspirasi daripada seri animasi yang diilhamkan oleh Kam Ismail dengan kerjasama pengasas dan pemilik UAS Animation. Natasha Makno. Siri animasi tersebut telah disiarkan sebanyak 7 musim dengan lebih 140 episod. Sekian saja sinopsis filem Keluar Main. Sinopsis filem Keluar Main. Filem bermula dengan Borhan Rancak menelefon pengacara terkemuka Halim Osman yang hanya merupakan suara dalamannya sementara melarikan diri daripada pusat rawatan mental Tampoy sebelum berjaya ditangkap semula oleh warden yang mengejarnya. Borhan pada masa kecil dijual ibu bapanya sendiri kepada sindiket gelap, tapi berjaya diselamatkan oleh pasukan diketuai Ahmad. Ketika kanak-kanak lain disatukan semula dengan ibu bapanya Borhan dan seorang lagi Samsi yang tidak dituntut, kemudian diambil Ahmad sebagai anak angkat dan dilatih dengan kemahiran tempur sehingga mereka bertiga menubuhkan pasukan elit rahsia bernama Tim 3 dan seterusnya berjaya menupaskan aktiviti kelat di seluruh negara. Akan tetapi pada satu hari, satu pernikahan berlaku yang menyebabkan Samsi membunuh Ahmad dan menembak Borhan menembusi otaknya, menyebabkan sakit jiwa yang dialaminya sekarang. Di pusat rawatan, Borhan tersempat dengan Samsi yang datang mari kini merupakan ketua utama Mata Tiga, merupakan sebuah sindiket pedang dengan senjata haram di Tampoy. Samsi berjaya mengguguk pihak pusat rawatan untuk melepaskan 2 orang pesakit ke tangannya. Borhan yang berang dengan Samsi selama ini cuba menghentikannya dengan berpakaian ala adiwira, tetapi gagal. Samsi kemudiannya mempergunakan 2 orang pesakit itu untuk melancarkan serangan bom di sebuah kedai mamak di Tampoy. Serangan itu ialah satu ukutan kepada pihak polis setelah berjaya menupaskan 1 orang besar Mata Tiga. Ketua Polis Tampoy, Inspektor Sahab, berusaha untuk meminta kerjasama kakaknya yang juga pemberi terapi Borhan di pusat rawatan, Dr. Malini, untuk membantu siasatan. Sementara itu, Borhan diberi petunjuk oleh orang bawahan Mata Tiga, Atek, untuk mencari Samsi. Dengan petunjuk itu, Borhan mengalahkan satu persatu cabang-cabang Mata Tiga sehingga terbentuklah identitinya sebagai Keluar Main. Pada masa sama, Dr. Malini giat merawat Borhan. Dalam satu sesi terapi, Borhan terbayang dirinya terjumpa Ahmad, tapi dia menasihatinya untuk berhenti membunuh Samsi. Borhan menafikan permintaan dia lalu terus meneruskan misinya dengan menyebu makam mata panda. Beliau berjaya menewaskan kem itu disusuri dengan bantuan polis diketuai Inspektor Sahab. Pada akhirnya mereka terombang ke dalam satu lubang dalam untuk menyelamatkan diri daripada satu letupan bom. Di dalam lubang, Inspektor Sahab menjelaskan tujuan beliau untuk
adalah akibat yang tidak diingini, seperti serangan bom di kedai mamak yang disaksinya sebelum berjaya keluar dari lubang itu. Namun begitu Burhan bertekad dan akhirnya menjumpai Samsi, lalu melepaskannya. Pasukan Inspektor Saad berjaya mencecarnya dan menyuruh Burhan untuk melepaskannya. Berang dengan Burhan, geng Mata Tiga melancarkan serangan besar terhadap pusat rawatan mental Tampai. Dalam serangan itu, Burhan menjumpai seorang kelibat yang hadir terhadapnya, Ahmad. Beliau kini teringat perihal sebenar insiden hari keramatnya. Burhan bertingkah dengan Ahmad kerana ingin menukar tim tiga menjadi sindiket penjual senjata haram setelah misinya merupakan jenayah membawa kepada pembentukan Mata Tiga. Setelah serangan itu, Burhan sedar apa yang ditegur Inspektor Saad berkenaan akibat yang tidak diingini. Burhan menziarahi beliau yang tidak bersedar diri di hospital lalu minta maaf sebelum menjumpai Dr. Malini. Beliau memberi nasihat untuk menentukan hala tujuannya sendiri pada masa depan. Dengan nasihat Dr. Malini, beliau tekad untuk menjadi Keluar Meng. Beliau kemudian menyebut markas utama Mata Tiga. Di sana Keluar Meng bertemu dengan Samsi dan cuba untuk memujuk untuk bersama-sama menewahkan Ahmad. Ahmad yang memati dari jauh menyerang mereka berdua dan menjumpai Keluar Meng. Akhirnya di sana Keluar Meng berjaya menumpas Ahmad yang kemudiannya dibekas polis, tetapi Samsi lambat laun maut dalam kecederaan akibat serangan tadi. Tampai menjadi aman damai dan pusat rawatan Tampai pulih dan beroperasi seperti biasa, serta Inspektor Saad kian pulih daripada kecederaan. Sementara itu, Keluar Meng kini mencari seseorang untuk menjadi adiwira bersamanya. Keluar Meng ialah sebuah filem aksi komedi adiwira Malaysia berdasarkan siri animasi bernama sama yang disiarkan di saluran TV1 pada tahun 1998 sehingga 2005, diterbitkan dan diedarkan oleh Astro Show. Filem ini ditayangkan dibawakan dalam Malaysia pada 29 Mei 2025. Filem ini diarahkan oleh pengarah Anwari Ashraf yang turut menjadi penulis skrip, dan Raja Justina Asyad sebagai penerbit eksekutif. Nasti memainkan watak utama sebagai Keluar Meng, manakala pelakon lain seperti Rosham Noor, Remy Ishak, Anwar Monggal turut menyertai barisan pelakon. Keluar Meng ialah inspirasi daripada seri animasi yang diilhamkan oleh Kam Ismail dengan kerjasama pengasas dan pemilik UAS Animation, Natasha Makno. Siri animasi tersebut telah disiarkan sebanyak 7 musim dengan lebih 140 episod. Sekian saja sinopsis filem Keluar Meng. Sinopsis filem Keluar Meng. Filem bermula dengan Burhan rancak menelefon pengacara terkemuka Halim Osman yang hanya merupakan suara dalamannya, sementara melarikan diri daripada pusat rawatan mental Tampai sebelum berjaya ditangkap semula oleh warden yang mengejarnya. Burhan pada masa kecil dijual ibu bapanya sendiri kepada sindiket gelap, tapi berjaya diselamatkan oleh pasukan diketuai Ahmad. Ketika kanak-kanak lain disatukan semula dengan ibu bapanya, Burhan dan seorang lagi Samsi yang tidak dituntut, kemudian diambil Ahmad sebagai anak angkat dan dilatih dengan kemahiran tempur sehingga mereka bertiga menubuhkan pasukan elit rahsia bernama Tim Tiga.
dan seterusnya berjaya menupaskan aktiviti kelat di seluruh negara. Akan tetapi pada satu hari, satu pernikahan berlaku yang menyebabkan Samsi membunuh Ahmad dan menembak Borham menembusi otaknya, menyebabkan sakit jiwa yang dialami sekarang. Di pusat rawatan, Borham tersempat dengan Samsi yang datang mari kini merupakan ketua utama Mata Tiga, merupakan sepasan dikit pedang dengan senjata haram Petampoi. Samsi berjaya mengguguk pihak pusat rawatan untuk melepaskan 2 orang pesakit ke tangannya. Borham yang berang dengan Samsi selama ini cuba menghentikannya dengan berpakaian ala adiwira, tetapi gagal. Samsi kemudiannya mempergunakan 2 orang pesakit itu untuk melancarkan serangan bom di sebuah kedai mamak di Tampoi. Serangan itu ialah satu ukutan kepada pihak polis setelah berjaya menupaskan satu orang besar Mata Tiga. Ketua Polis Tampoi, Inspektor Sahab, berusaha untuk meminta kerjasama kakaknya yang juga pemberi terapi Borham di pusat rawatan, Dr. Malini, untuk membantu siasatan. Sementara itu, Borham diberi petunjuk oleh orang bawahan Mata Tiga Atek untuk mencari Samsi. Dengan petunjuk itu, Borham mengalahkan satu persatu cabang-cabang Mata Tiga sehingga terbentuklah identitinya sebagai Keluang Meng. Pada masa sama, Dr. Malini giat merawat Borham. Dalam satu sesi terapi, Borham terbayang dirinya terjumpa Ahmad, tapi dia menasihatinya untuk berhenti memburu Samsi. Borham menafikan permintaan dia, lalu terus meneruskan misinya dengan menyerbu makam mata panda. Dia berjaya menewaskan kem itu disusuri dengan bantuan polis diketuai Inspektor Sahab. Pada akhirnya mereka terombang ke dalam satu lubang dalam untuk menyelamatkan diri daripada satu letupan bom. Di dalam lubang, Inspektor Sahab menjelaskan tujuan beliau untuk memburunya, iaitu menghalang misi dendam Borham untuk mengelak akibat yang tidak diingini, seperti serangan bom di kedai mamak yang disaksinya sebelum berjaya keluar dari lubang itu. Namun begitu Borham bertekad dan akhirnya menjumpai Samsi lalu menupaskannya. Pasukan Inspektor Sahab berjaya mencejaknya dan menyuruh Borham untuk melepaskannya. Berang dengan Borham, kem Mata Tiga melancarkan serangan besar terhadap pusat rawatan Mata Tampoi. Dalam serangan itu, Borham menjumpai seorang kelibat yang hadir terhadapnya, Ahmad. Beliau kini teringat perihal sebenar insiden hari keramatnya. Borham bertingkah dengan Ahmad kerana ingin menukar tim tiga menjadi sedikit penjual senjata haram setelah misinya menumpahkan jenayah membawa kepada pembentukan Mata Tiga. Setelah serangan itu, Borham sedar apa yang ditegur Inspektor Sahab berkenaan akibat yang tidak diingini. Borham menziarahi beliau yang tidak sedar diri di hospital lalu minta maaf sebelum menjumpai Dr. Malini. Beliau memberi nasihat untuk menentukan hala tujuannya sendiri pada masa depan. Dengan nasihat Dr. Malini, beliau tekad untuk menjadi Keluang Meng. Beliau kemudian menyerbu markas utama Mata Tiga. Di sana Keluang Meng bertemu dengan Samsi dan cuba untuk memujuk untuk bersama-sama menewaskan Ahmad. Ahmad yang memati dari jauh menyerang mereka berdua dan menjumpai Keluang Meng. Akhirnya di sana Keluang Meng berjaya menumpas Ahmad yang kemudiannya dibekas polis, tetapi Samsi lambat laun maut dalam kecederaan akibat serangan tadi.
Tampoi menjadi aman damai dan pusat rawatan tampil pulih dan beroperasi seperti biasa, serta inspektor sekian pulih daripada kecederaan. Sementara itu, Keluar Meng kini mencari seseorang untuk menjadi adiwira bersamanya. Keluar Meng ialah sebuah filem aksi komedi adiwira Malaysia berdasarkan siri animasi bernama sama yang disiarkan di saluran TV1 pada tahun 1998 sehingga 2005, diterbitkan dan diedarkan oleh Astro Show. Filem ini ditayangkan dibawakan dalam Malaysia pada 29 Mei 2025. Filem ini diarahkan oleh pengarah Anwari Ashraf yang turut menjadi penulis skrip, dan Raja Justina Asyad sebagai penerbit eksekutif. Nasti memainkan watak utama sebagai Keluar Meng, manakala pelakon lain seperti Rosham Noor, Remy Ishak, Anwar Monggal turut menyertai barisan pelakon. Keluar Meng ialah inspirasi daripada seri animasi yang diilhamkan oleh Kam Ismail dengan kerjasama pengasas dan pemilik UAS Animation, Natasha Makno. Siri animasi tersebut telah disiarkan sebanyak 7 musim dengan lebih 140 episod. Sekian saja sinopsis filem Keluar Meng. Sinopsis filem Keluar Meng. Filem bermula dengan Borhan rancak menelefon pengacara terkemuka Halim Osman yang hanya merupakan suara dalamannya sementara melarikan diri daripada pusat rawatan mental Tampoi sebelum berjaya ditangkap semula oleh warden yang mengejarnya. Borhan pada masa kecil dijual ibu bapanya sendiri kepada sindiket gelap, tapi berjaya diselamatkan oleh pasukan diketuai Ahmad. Ketika kanak-kanak lain disatukan semula dengan ibu bapanya Borhan dan seorang lagi Samsi yang tidak dituntut, kemudian diambil Ahmad sebagai anak angkat dan dilatih dengan kemahiran tempur sehingga mereka bertiga menubuhkan pasukan elit rahsia bernama Tim 3 dan seterusnya berjaya menupaskan aktiviti kelat di seluruh negara. Akan tetapi pada satu hari, satu pernikahan berlaku yang menyebabkan Samsi membunuh Ahmad dan menembak Borhan menembusi otaknya, menyebabkan sakit jiwa yang dialaminya sekarang. Di pusat rawatan, Borhan tersempat dengan Samsi yang datang mari kini merupakan ketua utama Mata Tiga, merupakan sebuah sindiket perdagangan senjata haram di Tampoi. Samsi berjaya mengguguk pihak pusat rawatan untuk melepaskan 2 orang pesakit ke tangannya. Borhan yang berang dengan Samsi selama ini cuba menghentikannya dengan berpakaian ala adiwira, tetapi gagal. Samsi kemudiannya mempergunakan 2 orang pesakit itu untuk melancarkan serangan bom di sebuah kedai mamak di Tampoi. Serangan itu ialah satu ukutan kepada pihak polis setelah berjaya menupaskan satu orang besar Mata Tiga. Ketua Polis Tampoi, Inspektor Sahab, berusaha untuk meminta kerjasama kakaknya yang juga pemberi terapi Borhan di pusat rawatan, Dr. Malini, untuk membantu siasatan. Sementara itu, Borhan diberi petunjuk oleh orang bawahan Mata Tiga, Atek, untuk mencari Samsi. Dengan petunjuk itu, Borhan mengalahkan satu persatu cabang-cabang Mata Tiga sehingga terbentuklah identitinya sebagai Keluar Meng. Pada masa sama, Dr. Malini giat merawat Borhan. Dalam satu sesi terapi, Borhan terbayang dirinya terjumpa Ahmad, tapi dia menasihatinya untuk berhenti membunuh Samsi. Borhan
menafikan permintaan dia lalu terus meneruskan misinya dengan menyebu makam mata panda. Beliau berjaya menewaskan kem itu disusuri dengan bantuan polis diketuai Inspektor Sahab. Pada akhirnya mereka terombang ke dalam satu lubang dalam untuk menyelamatkan diri daripada satu letupan bom. Di dalam lubang, Inspektor Sahab menjelaskan tujuan beliau untuk memburunya, iaitu menghalang misi tentang Burhan untuk mengelak akibat yang tidak diingini seperti serangan bom di kedai mamak yang disaksinya sebelum berjaya keluar dari lubang itu. Namun begitu Burhan bertekad dan akhirnya menjumpai Samsi lalu melepaskannya. Pasukan Inspektor Sahab berjaya mencejaknya dan menyuruh Burhan untuk melepaskannya. Berang dengan Burhan, kem mata tiga melancarkan serangan besar terhadap pusat rawatan mental Tampai. Dalam serangan itu, Burhan menjumpai seorang kelibat yang hadir terhadapnya, Ahmad. Beliau kini teringat perihal sebenar insiden hari keramatnya. Burhan bertingkah dengan Ahmad kerana ingin menukar tim 3 menjadi sedikit penjual senjata haram setelah misinya menumpahkan jenayah membawa kepada pembentukan mata 3. Setelah serangan itu, Burhan sedar apa yang ditegur Inspektor Sahab berkenaan akibat yang tidak diingini. Burhan menziarahi beliau yang tidak sedar diri di hospital lalu minta maaf sebelum menjumpai Dr. Malini. Beliau memberi nasihat untuk menentukan hala tujuannya sendiri pada masa depan. Dengan nasihat Dr. Malini, beliau tekad untuk menjadi Keluang Meng. Beliau kemudian menyebu markas utama mata 3. Di sana Keluang Meng bertemu dengan Samsi dan cuba untuk memujuk untuk bersama-sama menewaskan Ahmad. Ahmad yang memati darjah menyerang mereka berdua dan menjumpai Keluang Meng. Akhirnya di sana Keluang Meng berjaya menumpas Ahmad yang kemudiannya dibekas polis, tetapi Samsi lambat laun maut dalam kecederaan akibat serangan tadi. Tampai menjadi aman damai dan pusat rawatan Tampai pulih dan beroperasi seperti biasa, serta Inspektor Sahab kian pulih daripada kecederaan. Sementara itu, Keluang Meng kini mencari seseorang untuk menjadi adiwira bersamanya. Keluang Meng ialah sebuah filem aksi komedi adiwira Malaysia berdasarkan siri animasi bernama sama yang disiarkan di saluran TV1 pada tahun 1998 sehingga 2005, diterbitkan dan diedarkan oleh Astro Show. Filem ini ditayangkan dibawakan dalam Malaysia pada 29 Mei 2025. Filem ini diarahkan oleh pengarah Anwari Ashraf yang turut menjadi penulis skrip dan Raja Justina Asyad sebagai penerbit eksekutif. Nasti memainkan watak utama sebagai Keluang Meng, manakala pelakon lain seperti Rosham Noor, Remy Ishak, Anwar Mongga turut menyertai barisan pelakon. Keluang Meng ialah inspirasi daripada seri animasi yang diilhamkan oleh Kam Ismail dengan kerjasama pengasas dan pemilik UAS Animation. Natasha Makno. Siri animasi tersebut telah disiarkan sebanyak 7 musim dengan lebih 140 episod. Sekian saja sinopsis filem Keluang Meng. Sinopsis filem Keluang Meng. Filem bermula dengan Burhan rancak menelefon pengacara terkemuka Halim Osman yang hanya merupakan suara dalamannya sementara melarikan diri daripada pusat rawatan mental Tampai sebelum berjaya ditangkap semula oleh warden yang
remajanya, Borhan pada masa kecil dijual ibu bapanya sendiri kepada sedikit gelap, tapi berjaya diselamatkan oleh pasukan diketuai Ahmad. Ketika kanak-kanak lain disatukan semula dengan ibu bapanya Borhan dan seorang lagi Samsi yang tidak dituntut, kemudian diambil Ahmad sebagai anak angkat dan dilatih dengan kemahiran tempur sehingga mereka bertiga menubuhkan pasukan elit rahsia bernama Tim 3 dan seterusnya berjaya menupaskan aktiviti kelat di seluruh negara. Akan tetapi pada satu hari, satu pernikahan berlaku yang menyebabkan Samsi membunuh Ahmad dan menembak Borhan menembusi otaknya, menyebabkan sakit jiwa yang dialaminya sekarang. Di pusat rawatan, Borhan tersempat dengan Samsi yang datang mari kini merupakan ketua utama Mata Tiga, merupakan sebuah sedikit pedang dengan senjata haram ditampoi. Samsi berjaya mengguguk pihak pusat rawatan untuk melepaskan 2 orang pesakit ke tangannya. Borhan yang berang dengan Samsi selama ini cuba menghentikannya dengan berpakaian ala adiwira, tetapi gagal. Samsi kemudiannya mempergunakan 2 orang pesakit itu untuk melancarkan serangan bom di sebuah kedai mamak di Tampoi. Serangan itu ialah satu ukutan kepada pihak polis setelah berjaya menupaskan satu orang besar Mata Tiga. Ketua Polis Tampoi, Inspektor Sahab, berusaha untuk meminta kerjasama kakaknya yang juga pemberi terapi Borhan di pusat rawatan, Dr. Malini, untuk membantu siasatan. Sementara itu, Borhan diberi petunjuk oleh orang bawahan Mata Tiga, Atek, untuk mencari Samsi. Dengan petunjuk itu, Borhan mengalahkan satu persatu cabang-cabang Mata Tiga sehingga terbentuklah identitinya sebagai Keluang Meng. Pada masa sama, Dr. Malini giat merawat Borhan. Dalam satu sesi terapi, Borhan terbayang dirinya terjumpa Ahmad, tapi dia menasihatinya untuk berhenti memburu Samsi. Borhan menafikan permintaan dia, lalu terus meneruskan misinya dengan menyebu makam Mata Panda. Beliau berjaya menewaskan kem itu disusuri dengan bantuan polis diketuai Inspektor Sahab. Pada akhirnya mereka terombang ke dalam satu lubang dalam untuk menyelamatkan diri daripada satu letupan bom. Di dalam lubang, Inspektor Sahab menjelaskan tujuan beliau untuk memburunya, iaitu menghalang misi dendam Borhan untuk mengelak akibat yang tidak diingini, seperti serangan bom di kedai mamak yang disaksinya sebelum berjaya keluar dari lubang itu. Namun begitu Borhan bertekad dan akhirnya menjumpai Samsi lalu menupaskannya, pasukan Inspektor Sahab berjaya mencejaknya dan menyuruh Borhan untuk melepaskannya. Berang dengan Borhan, kem Mata Tiga melancarkan serangan besar terhadap pusat rawatan Mata Tampoi. Dalam serangan itu, Borhan menjumpai seorang kelibat yang hadir terhadapnya, Ahmad. Beliau kini teringat perihal sebenar insiden hari keramatnya. Borhan bertingkah dengan Ahmad kerana ingin menukar Tim 3 menjadi sedikit penjual senjata haram setelah misinya menumpahkan jenayah membawa kepada pembentukan Mata Tiga. Setelah serangan itu, Borhan sedar apa yang ditegur Inspektor Sahab berkenaan akibat yang tidak diingini. Borhan menziarahi beliau yang tidak sedar diri di hospital lalu minta maaf sebelum menjumpai Dr. Malini. Beliau memberi nasihat untuk menentukan hala tujuannya sendiri pada masa depan.
Dengan nasihat Dr. Malini, beliau tekad untuk menjadi Keluang Meng. Beliau kemudian menyebuh markas utama Mata Tiga. Di sana Keluang Meng bertemu dengan Samsi dan cuba untuk memujuk untuk bersama-sama menewahkan Ahmad. Ahmad yang memati dari jauh menyerang mereka berdua dan menjumpai Keluang Meng. Akhirnya di sana Keluang Meng berjaya menumpas Ahmad yang kemudiannya dibekas polis, tetapi Samsi lambat laun maut dalam kecederaan akibat serangan tadi. Tanpa menjadi aman damai dan pusat rawatan sampai pulih dan beroperasi seperti biasa, serta Inspektur Sakian pulih daripada kecederaan. Sementara itu Keluang Meng kini mencari seseorang untuk menjadi adiwira bersamanya. Keluang Meng ialah sebuah filem aksi komedi adiwira Malaysia berdasarkan siri animasi bernama sama yang disiarkan di saluran TV1 pada tahun 1998 sehingga 2005, diterbitkan dan diedarkan oleh Astro Show. Filem ini ditayangkan dibawakan dalam Malaysia pada 29 Mei 2025. Filem ini diarahkan oleh pengarah Anwari Ashraf yang turut menjadi penulis skrip, dan Raja Justina Asyad sebagai penerbit eksekutif. Nasti memainkan watak utama sebagai Keluang Meng, manakala pelakon lain seperti Rosham Noor, Remy Ishak, Anwar Monggal turut menyertai barisan pelakon. Keluang Meng ialah inspirasi daripada seri animasi yang diilhamkan oleh Kam Ismail dengan kerjasama pengasas dan pemilik UAS Animation, Natasha Makno. Siri animasi tersebut telah disiarkan sebanyak 7 musim dengan lebih 140 episod. Sekian saja sinopsis filem Keluang Meng. Sekian.